Pernah dengar tak cerita Dah ke Belum? Cerita ni melibatkan diri saya sendiri dan kawan saya Intan. Waktu tu seingat saya lebih kurang antara pukul 3-4 pagi. Intan macam biasa terbangun dari tidur untuk ke tandas. Masa pertama yang akan dicari untuk teman dia selalunya saya lah. Saya ingat lagi, waktu tu saya agak malas jugalah nak temankan dia sebab mengantuk. Tapi macam biasa, Intan akan pujuk habis-habisan sampai saya kena mengalah. Nak tak nak, kena jugalah temankan dia. Entah kenapa malam tu pintu tandas tak boleh buka. Pelik juga. Saya tak fikir sangat sebab mengantuk. Ingatkan nak sambung tidur. Tapi Intan ajak pergi ke tandas bilik sebelah pula. Bilik sebelah tu bilik budak junior. Dan kebetulan pula waktu tu tengah cuti SPM. Jadi kosonglah bilik ni. Kita orang pun waktu tu terus je lah masuk bilik tu sebab tak berkunci. Lagipun nak pinjam tandas je, bukannya nak buat benda lain. Dia sebab utama kita orang ke tandas berteman ni asalnya sebab faktor keselamatan. Tapi kita orang lebih menggunakan konsep berteman ni sebab takut. Boleh pula waktu tu Intan minta saya tunggu dalam 10 minit, terus saya kasih 5 je. Tersenyum-senyum dia pandang saya bila nak masuk bilik tandas. Dia nak belasah 10 minit jugalah tu kot. Okey, cerita penting dia sebenarnya bermula 5 minit dari sekarang. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Intan, dah ke belum? Belum. Intan, dah ke belum? Belum. Intan, dah ke belum? Waktu berada dalam keadaan takut tu, saya mula rasa kurang senang. Saya tinggalkan Intan seorang ke tadi? Atau... Berderau darah saya. Intan tengah nyenyak tidur kat katil dia. Tak pernah bangun ke tandas pun pada malam tu. Itulah cerita dia. Mungkin bagi awak tak seram sangat. Tapi sekurang-kurangnya saya dah pernah kena. Awak? Dah ke belum?